Cuma saya bawa kitab yang saya belajar dengan guru saya dululah dekat Jordan, Alhamdulillah, dengan macam saya sebut Dr. Muhammad Malkiawi. Beliau juga tokoh yang mentahqiq kitab Izharul Haq oleh Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Jadi beliau menyuruh kami untuk membeli dan membaca kitab yang dikarang oleh Said Hussein Al-Musawi. Kata beliau, Said Hussein Al-Musawi antara ulama Syiah yang cuba mengislahkan Syiah daripada dalam, tapi disebut beliau akhirnya pun terkorban juga, dan beliau daripada Najaf, Iraq. Ini kitab yang kami baca, Lillah Thumma Littarikh ataupun Kashful Asrar wa Tabriatul A'immatil Athhar, yang mana beliau ni seorang tokoh ulama Syiah dan beliau menukilkan apa yang ada dalam ni semua daripada kitab-kitab Syiah. Jadi beliau ada menyentuh tentang Kutubus Samawiyah dan Al-Qawlu Bitahrifil Quran. Jadi saya nukilkan di sinilah. Oleh kerana masa yang suntuk, jadi saya takkanlah membaca satu-satu, just ulasan yang umum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Abdullah Jalil telah membentangkan paperwork di dalam seminar anjuran Jabatan Mufti Negeri Pahang dengan membawa paparan dari kitab palsu yang akan saya buktikan isi kandungannya saling bertentangan antara satu sama lain dan membawa kesimpulan bahawa pengarang kitab ini tidak pernah wujud, ia dikarang oleh orang bukan Syiah. Maka Abdullah Jalil boleh semak kembali, barangkali gurunya yang menganjurkan pembacaan kitab ini apakah seorang yang gila atau Wahabi atau seorang Yahudi. Dalam seminar anjuran Jabatan Mufti Negeri Pahang ini, Abdullah Jalil mengambil dalil secara langsung dari kitab palsu berjudul Lillah Thumma Littarikh. Oleh itu, sebelum menjawab satu persatu isu yang dibangkitkan, adalah lebih adil dan ilmiah untuk terlebih dahulu menjelaskan hakikat sebenar buku ini dan kredibiliti penulisnya. Maka pembongkaran saya kali ini sudah tentu akan meruntuhkan kredibiliti Abdullah Jalil yang turut bersubahat dalam pembohongan kitab ini. Sekali pandang, nescaya kita akan mengetahui jelas bahawa penulis fiktif kitab ini telah mengemukakan dakwaan yang bercanggah dengan realiti dan tidak diterima oleh akal. Antaranya dakwaan bahawa penulis tersebut hidup kira-kira 200 tahun. Sebagai contoh, pada halaman yang ke-104, dia menulis, Fi ziyarati lil Hind iltaqaitu Sayyid Dildar Ali fa'ahdani nuskhatan min kitabihi Asasul Usul. Dalam salah satu kunjungan saya ke India, saya bertemu dengan Sayyid Dildar Ali. Lalu beliau menghadiahkan kepada saya satu naskah kitab berjudul Asasul Usul. Sedangkan Sayyid Dildar Ali telah wafat pada tahun 1235 Hijrah. Justru itu zaman bila penulis fiktif ini hidup. Kitab ini menceritakan pengarangnya bertemu dengan Ayatullah Al-Khu'i. Dalam muka surat ke-80, kitab ini menyatakan, Qala al-Imam Al-Khu'i fi wasiyatihi lana wa huwa ala firashil maut. Imam Al-Khu'i berkata kepada kami dalam wasiatnya ketika beliau berada di atas pembaringan kematian. Sedangkan kewafatan Ayatullah Al-Khu'i berlaku pada tahun 1414 Hijrah, maka pada ketika itu penulis sepatutnya telah pun berusia 185 tahun, iaitu kewafatan Sayyid Dildar Ali pada tahun 1235 Hijrah. Kewafatan Ayatullah Al-Khu'i ialah 1414 Hijrah. Untuk menghitung jarak kematian kedua-dua tokoh ini, 1414 Hijrah ditolak dengan 1235 Hijrah sama dengan 179 tahun jarak kematian kedua-dua tokoh ini, yang mana penulis hidup di zaman Sayyid Dildar Ali dan di akhir hayat Ayatullah Abul Qasim Al-Khu'i. Jikalau penulis ini berusia 20 tahun di zaman kewafatan Sayyid Dildar Ali, maka usianya tatkala di akhir hayat Ayatullah Sayyid Abul Qasim Al-Khu'i ialah 199 tahun, dan sudah tentu ia lahir pada tahun 1215 Hijrah. Inilah yang dikatakan pembohongan, rekaan dan fitnah. Apa sudah jadi apabila seorang ahli akademik tidak bertabayun lalu menyebarkan pembohongan ini atas pentas agama?
tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, malah tidak ada sebarang bukti atau rekod di Najaf orang yang mengenali penulis kitab ini. Tidak seorang pun ulama atau pelajar hauzah yang mengenal individu ini. Prinsip ilmiah adalah al-arsh thummal an-naqsh. Buktikan kewujudan individu terlebih dahulu, barulah berbincang kelayakannya. Bagi saya, ia ditulis oleh orang Wahabi atau Yahudi. Pola penulisannya menunjukkan ia tidak tahu sama sekali budaya Syiah. Dalam muka surat kelima dan muka surat lain-lainnya, pengarang menyebut Muhammad Al-Husain Al-Kashif Al-Ghita sebagai Sayyid. Padahal ulama tersebut bukan Sayyid. Ini merupakan kesilapan yang sangat besar, khususnya kerana masyarakat Syiah sangat menitik beratkan dan membezakan antara gelaran Syekh dan Sayyid. Demikian juga pada halaman ke-6, pengarang menyifatkan Ahmad Al-Khatib sebagai Sayyid, sedangkan Ahmad Al-Khatib tidak dinisbahkan kepada keturunan Nabi. Begitu juga dia menyifatkan Syekh Muhammad Jawad Mughniyah sebagai Sayyid pada halaman yang ke-9. Sedangkan Jawad Mughniyah dikenali sebagai seorang syekh, bukan sayyid. Dalam muka surat yang ke-13, pengarang sekali lagi menyebut Syekh Jawad Mughniyah sebagai sayyid. Dalam muka surat 48, pengarang menyebut Syekh Lutfullah As-Safi sebagai sayyid, sedangkan beliau juga bukan sayyid. Pada halaman ke-52, dia menyebut Syekh Ahmad Al-Waili sebagai sayyid, sedangkan Al-Waili bukan daripada golongan tersebut. Kesilapan-kesilapan ini benar-benar fatal dan menghairankan bagaimanakah Abdullah Jalil tidak menyedarinya. Golongan Syiah tidak tersilap dalam perkara ini sama sekali kerana ia merupakan perkara asas yang sangat jelas bagi mereka. Dalam memanggil nama dan menulis nama berbeza dengan golongan Ahlus Sunnah. Jelas bahawa kitab ini adalah rekaan dan syarat dengan pembohongan. Bahkan kesalahan paling asas pun gagal dipatuhi oleh pengarangnya. Antara bukti lain yang paling ketara ialah lafaz selawat ke atas Nabi SAW yang digunakan dalam kitab ini tidak selari dengan tradisi dan pegangan mazhab Syiah. Pada muka surat yang ke-20, pengarang menulis lafaz selawat sallallahu alaihi wasallam wa alih, sedangkan lafaz seperti ini tidak digunakan oleh golongan Syiah. Pengarang mencampurkan bentuk selawat sunni dengan tambahan wa alihi secara tidak berdisiplin, kemudian bercanggah dengan kaedah yang masyhur dalam mazhab tersebut. Lebih parah lagi, pada halaman yang sama pengarang turut berselawat ke atas Nabi dengan selawat yang terputus, iaitu salawat batra, iaitu sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut pegangan Syiah yang disepakati, selawat tanpa menyebut ahlil bait, alu Muhammad adalah tidak sah dan tidak dibenarkan sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat-riwayat mu'tabar. Salawat yang benar menurut Islam mestilah berbentuk sallallahu alaihi wa alih atau yang seerti dengannya. Jadi saudara-saudara sekalian, kesalahan asas seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang penulis yang benar-benar berlatar belakangkan Syiah. Apatah lagi individu yang mendakwa pernah hidup lama dalam lingkungan institusi pengajian hauzah dan majlis ilmu ulama. Ia dengan sendirinya membongkar bahawa kitab ini ditulis oleh pihak luar yang jahil tentang tradisi Syiah, iaitu cuba menyamar untuk menimbulkan kekeliruan dan kebencian. Maka tindakan Abdullah Jalil yang membawa dan menjadikan kitab palsu ini sebagai bahan rujukan dalam seminar anjuran Jabatan Mufti Negeri Pahang adalah satu kecuaian ilmiah yang serius dan tidak dapat dipertahankan. Membentangkan teks yang terbukti penuh dengan kesilapan asas, pemalsuan identiti dan kecacatan metodologi di pentas rasmi institusi agama bukan sahaja mengelirukan masyarakat awam, bahkan mencemarkan integriti wacana keilmuan Islam itu sendiri. Lebih mendukacitakan, kitab ini yang sebenarnya sudah lama dipatahkan kredibilitinya oleh para pengkaji ulama, termasuklah channel saya ini, namun sekarang tidak semena-mena kitab ini tiba-tiba diangkat tanpa tabayun oleh orang-orang yang fasik, seolah-olah segala pembohongan dan percanggahan di dalamnya
tidak pernah didedahkan. Sikap sebegini bukan lagi soal perbezaan mazhab, tetapi soal amanah ilmu, kejujuran akademik dan tanggungjawab terhadap umat. Untuk perhatian kepada Tuan Abdullah Jalil dan penganjur seminar Jabatan Mufti Negeri Pahang, tindakan membawa dan membentangkan kandungan daripada kitab Lillah Thumma Litarikh dalam seminar rasmi atau pentas agama adalah satu kesalahan ilmiah dan spiritual yang serius. Kitab ini telah terbukti palsu dan syarat dengan pembohongan, termasuk dakwaan yang mustahil secara ilmiah dan sejarah. Seperti penulisnya yang dikatakan hidup kira-kira 200 tahun serta kesalahan asas dalam gelaran tokoh Syiah. Oleh itu, dengan membentangkan kitab palsu ini, Tuan Abdullah Jalil bukan sahaja mengelirukan hadirin, bahkan turut menjadi penyebar pembohongan sama ada sedar atau tidak. Dari perspektif akidah, menyebarkan sesuatu yang palsu atau tanpa tabayyun adalah termasuk dosa besar. Dan termasuk juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah sebahagian kamu menipu dengan berkata sesuatu yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan. Surah Al-Isra ayat yang ke-36. Dalam konteks ini, penganjur seminar juga terlibat secara tidak langsung kerana membenarkan penyebaran ilmu yang sudah terbukti palsu dan bercanggah dengan fakta sejarah. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah ilmu dan tanggungjawab terhadap umat Islam, sekaligus menjejaskan kredibiliti institusi yang menganjurkan seminar tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin, dosa menyebarkan pembohongan dalam ilmu agama adalah besar, lebih-lebih lagi apabila ia berupaya menyesatkan umat dan menodai kebenaran sejarah serta ajaran Islam yang sebenar, serta ajaran Ahlul Bait. Sebaliknya, sebelum membentangkan sebarang bahan, pastikan kesahihan penulis, kewujudan tokoh yang dirujuk dan kesesuaian kandungan dengan subjek. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai kesimpulan, kitab Lillah Thumma Litarikh adalah rekaan, pengarangnya adalah fiktif dan tidak boleh dijadikan rujukan ilmiah. Membentangkannya tanpa semakan adalah kelalaian, dosa menyebarkan pembohongan seperti yang dilakukan oleh Abdullah Jalil. Maka masihkah ada lagi di kalangan ustaz-ustaz yang jujur? Sesungguhnya ilmu agama adalah amanah, bukan bahan untuk dibawa tanpa tabayyun. Menyebarkan pembohongan walaupun di atas pentas rasmi tetap dihitung sebagai dosa dan menjejaskan akidah serta akhlak keilmuan.